Assalamualaikum semua. Hai, jumpa lagi Mok Dia di sini. Okey, sebelum Mok Dia nak makan, Mok Dia nak baca satu komen ni dulu. Dia cakap, baru tahu di Malaysia ada jengkol juga. Kalau petai ada enggak makcik? Okeylah. Sebenarnya Mok Dia bukan tinggal di Malaysia. Mok Dia tinggal di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau di Indonesia. Cuma mungkin cara Mok Dia bicara seperti orang Malaysia, tapi Mok Dia bukan orang Malaysia. Mok Dia orang Indonesia, Melayu Riau. Okeylah, jom kita makan. Tapi mesti korang pelik kan tengok dekat pinggan Mok Dia ni cuma ada ikan masin dengan nasi je. Nak tahu tak, Mok Dia ada sesuatu yang special, iaitu rendang jengkol masak lemak campur udang. Ya Allah, sedapnya. Jom kita makan. Kita tuang rendang ni. Bukan rendang, gulai. Wow. Gulai jengkol campur udang. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa jengkol. Bismillahirrahmanirrahim. Jengkol. Cabai hitam. Jengkol, cabai setan. Tutup pakai nasi. Makan. Jengkol, ikan asin, nasi. Siapa suka jengkol dimasak gulai seperti ini? Rasanya pedas, gurih, rasa lemak santan dia enak. Makan boleh tambah 2 kali. Ditambah dengan ikan asin. Jengkolnya lembut, campur dengan udang kecil-kecil. Enak. Jengkol terakhir. Alhamdulillah, dah pun kenyang. Syukur nikmat atas rezeki yang diberikan hari ini. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum semua. Jangan lupa makan, jaga diri. Bye-bye.